Tahu tak, sebaik saja Petronas melaksanakan VSS, sekarang ini kita ada berita yang mengatakan Telekom juga akan melaksanakan VSS atau MSS, di mana kita boleh lihat pelepasan pekerja. Dan sejujurnya guys, ini menandakan bahawa job security dalam ekonomi kita memang tak wujud. Dan kalau kita harap kepada satu sumber pendapatan dalam ekonomi ini, itu adalah risiko yang sangat-sangat tinggi. Tetapi persoalannya, bagaimana kita boleh mempelbagaikan income kita? Dan antara caranya adalah dengan melabur. Kalau kita melabur dan harga saham tersebut naik, di sini kita boleh dapat keuntungan. Dan dengan ini, kita boleh mempelbagaikan cash flow masing-masing. Dan jika kamu nak belajar bagaimana untuk melabur, saya telah tulis buku yang berada di beg kuning kat bawah.